Tambah lagi sayang? Cukup. Nanti kenyang sangat. Susah pula nak terawih. Tapi sayang, sedap lah masak. Alah, terima kasih. Dia nak apa-apa lagi tak? Ayam? Nah. Dah. Okey, sekarang pakai songkok. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Badrul. Siapa tu Lady? Ya Allah, cucu Wan. Sudah besar ni sampai tak kenal dah, Wan. Badrul, balik ke dak raya ni? Tak tahulah lagi, Mak. Kenapa dengan Abah tu? Tak sihat ke? Badrul, abang kamu ni degil. Mak dah suruh dah pergi jumpa doktor. Tak maunya. Abah kenapa tak pergi jumpa doktor? Ni kalau tak cukup duit ke apa ke, bagi tahu Badrul. Nanti Badrul transfer lagi ya. Duit kamu bagi tu lebih daripada cukup dah, Badrul. Ni Badrul. Mak Mika tu dah rindu kat Mika tu. Mika jangan fikir panjang-panjang lah. Mika balik, ya? Balik tau. InsyaAllah ya, Bah. Sayang. Raya tahun ni kita balik kampung. Lama dah tak balik. Kat mana Lisa ambil? Tak payah. Orang kata tak payah tolong. Alah, tak apalah. Kejap tak lagi aduh. orang ramai dah datang. Nanti tak dapat nak rehat. Bagi tolong. Alah. Bagi. Yelah. Macam-macam alasan, Tak habis-habis. Lisa. Pemalas. Bukannya nak nolong orang buat kerja. Alamak, nanti Lisa tolong. Balik kampung. Tak payahlah. Jalan jam. Dan bukan awak yang bawa kereta pun. Aidan tu tak boleh duduk lama-lama dalam kereta. Lain kali je lah. Awak dengar sini. Aidan tu berhak jumpa Tok dengan Wan dia. Diorang pun darah daging dia juga. Jangan sampai dah terlambat nanti baru awak nak menyesal. Mak saya kan buat open house tahun ni. Kita raya dekat sini je lah. Ya, tapi itu raya kelima. Nanti raya ketiga, kita baliklah sini balik. Awak ni kan, dah beberapa tahun dah sebelum ni, setiap kali saya nak ajak balik kampung saya, ada je alasan awak. Apa masalah awak sebenarnya? Saya dah lambat dah ni. Cepat, saya lambat ni. Tapi kita belum habis bincang lagi kan? Nanti je lah kita bincang. Lisa? Masam je muka. Kau okey tak ni? Okey tak okey lah. Aku bertekak sikit dengan suami aku tadi. Dia nak kita orang beraya dekat kampung dia tahun ni. Malas aku. Oh. Aku dulu pun macam kau juga. Sebab tak biasa balik kampung bekas suami aku tu. Budak bandar lah katakan. Biasalah. Ada 1 tahun tu, dia nak sangat balik. Aku yang berkeras tak nak. Lepas tu? Raya tu, mak dia meninggal. Sebabkan aku, dia tak sempat nak jumpa mak dia untuk kali terakhir. Aku rasa bersalah sangat. Mungkin sebab tu kot jodoh kami tak panjang. Daddy. Ya, ada. Wan hari tu telefon. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ni Badrul, mak nak nanya. Macam mana jadi ke dok balik raya? Mak,
Balik, Mak. Benar ke ni? Woi, ada apa kat kampung? Ayam, itik, kambing, lembu. Macam ada. Monyet pun ada. Sayang. Cuba awak terus terang dengan saya. Kenapa sebelum ni setiap kali saya ajak awak balik kampung saya, awak tolak? Awak jujur je. Saya kecil hati. Dulu raya pertama, masa kita baru kahwin, saya terdengar mak awak cakap dekat awak. Saya pun malas. Ya Allah, kamu ni Badrul. Ngapa dia biarkan kain baju ni berlonggok kopi ni? Tak reti kan nak nolong melipatnya? Alamak, biar je lah kain tu. Nanti Lisa tolonglah lipat. Badrul, Lisa tu bini kamu, bukannya orang gaji. Sian mak tengok dia asyik bekerja je. Yang kamu ni, mak suruh buat kerja sikit macam-macam alasan, Tak habis-habis. Lisa. Pemalas. Bukannya nak nolong orang buat kerja. Alamak, biar je. Nanti Lisa tolong. Ya? Awak ni kenapa tak cakap? Awak pun tak tanya. Mak tu siap menangkan awak. Dia siap pesan lagi kat saya. Seorang suami ni kena jaga hati isteri, kena tolong isteri. Sebab tu selama ni, saya selalu mengalah dengan awak tau. Astaghfirullahalazim, sayang. Saya minta maaf sangat. Tapi raya tahun ni, kita buka buku baru, okey? Mami, Daddy, kita dah sampai rumah Wan ke? Ya, Den. Inilah rumah Wan. Yeay! Dah boleh makan dah. Letak sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iwan! Selamat Hari Raya, Mak. Maaf saya batin. Baru minta maaf. Abah. Mak Hari Raya, Mak. Maaf Zahir batin. Inilah. Kalau nak upgrade sekarang ni lah masa yang paling sesuai sekali. Tanggungjawab pun dah bertambah kan. Kan elok kalau ada perlindungan sebagai backup. Cuba tengok ni. Mak, Lisa minta maaf. Lisa lama tak balik rumah Mak. Tak ngapa, mak faham. Korang berdua kan sibuk. Mak dengan ayah ni kan, kalau dapat jumpa korang setahun sekali pun, sudah syukur Alhamdulillah. Dah terubat, dah rindu rasanya. Ya. Tapi, Mak, tahun depan mungkin kami tak dapat nak balik raya lah, Mak. Sebab insya-Allah Aiden bakal dapat adik baru. Benar komen. Aidilfitri yang disulam kasih dan kebersamaan mengembalikan erti sebenar keikhlasan.